Hai semua dan selamat datang. Hari ini kita nak rungkai satu episod yang cukup dramatik dalam sejarah kita, iaitu penyerahan Sarawak kepada British. Ini bukan sekadar satu tanda tangan atas kertas tau. Ia satu keputusan yang mencetuskan kemarahan, penentangan dan juga pengorbanan. Jom kita fahamkan kenapa ia berlaku dan apa kesannya. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, pesanan khas dulu untuk anda yang tengah bersiap sedia untuk SPM. Topik macam ni memang selalu keluar. Jadi, kalau anda nak betul-betul mahir, cara terbaik adalah dengan buat latih tubi. Anda boleh cuba soalan-soalan yang mirip format SPM di www.mcqspm.com. Serius, ini cara paling berkesan untuk uji kefahaman anda. Persoalannya nampak mudah kan? Tapi jawapannya agak rumit. Cuba anda bayangkan sekejap. Kerajaan anda, tanah tumpah darah anda, tiba-tiba diserahkan kepada kuasa asing. Macam tu je. Kenapa rakyat Sarawak pada masa tu bangkit menentang? Apa yang membuatkan mereka begitu marah? Jom kita siasat. Baiklah, untuk faham cerita penuh, kita kena tengok dari semua sudut. Mari kita mulakan dengan perspektif Raja Wynebrook dan juga kerajaan British. Apa sebenarnya yang ada dalam fikiran mereka sampai buat keputusan besar macam ni? Sebenarnya, ada 3 sebab utama yang saling berkaitan. Pertama sekali, masalah duit. Selepas Perang Dunia Kedua, ekonomi Sarawak hancur. Lumbung minyak musnah, ladang getah, semua terbiar. Wynebrook langsung tak ada dana nak bangunkan semula Sarawak. Kedua, masalah waris. Dia dah makin tua dan isunya dia tak ada waris lelaki yang dirasa layak untuk ambil alih tahta. Dan yang ketiga, yang menjadi pemangkin utama, ialah desakan dari British sendiri. Pejabat tanah jajahan di London tu dah lama intai kekayaan Sarawak, terutamanya minyak, dan mereka nak gunakannya untuk pulihkan ekonomi British yang teruk lepas perang. Okey, itu cerita dari pihak Brooke dan British. Tapi, bagi rakyat Sarawak, ini bukan soal ekonomi atau pewaris. Bagi mereka, ini adalah satu pengkhianatan yang nyata. Api penentangan pun mula menyala. Kenapa agaknya? Sebabnya ada di sini, jurang antara janji dan realiti. Pertama, tindakan Wynebrook ni terang-terang langgar Perlembagaan 1941. Perlembagaan tu dah janji Sarawak akan diberi pemerintahan sendiri, tapi penyerahan ni, ia langkah ke belakang. Kedua, wasiat ayah dia, Charles Brooke, pun dia ketepikan. Wasiat tu jelas mahu dinasti Brooke melindungi Sarawak, bukan menjualnya. Dan yang paling menaikkan darah ialah cara kotor yang digunakan. Ada seorang pegawai British bernama Gerald T. McBrien ni, dia didakwa guna ugutan, desakan dan macam-macam tipu muslihat untuk dapatkan persetujuan daripada ketua-ketua tempatan. Ramai yang tak faham pun apa akibat sebenar dokumen yang mereka tanda tangan itu. Tapi rakyat Sarawak bukan jenis yang senyap. Mereka bangkit. Gelombang bantahan mula melanda. Tapi pada mulanya secara aman dan sangat teratur. Mereka adakan demonstrasi besar-besaran di Kuching dipimpin oleh tokoh hebat macam Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. Bukan setakat tu, beratus-ratus surat bantahan dihantar terus ke London. Persatuan-persatuan macam Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak dan Barisan Pemuda Sarawak ditubuhkan khas untuk menyelaraskan gerakan ni. Akhbar tempatan pun jadi senjata mereka untuk sebarkan suara bantahan. Gerakan bantahan ni makin lama makin kuat dan British pun mula rasa tercabar. Tindak balas mereka selepas ni telah menukar sebuah bantahan aman kepada satu tragedi. Semuanya bermula dengan satu surat Pekeliling nombor 9. Inilah dia, Pekeliling nombor 9 tahun 1946. Mesejnya sangat jelas dan sangat keras. Mana-mana kaki tangan kerajaan yang berani sertai gerakan anti penyerahan siap sedia untuk dibuang kerja. Ini satu ugutan yang memaksa mereka untuk pilih antara periuk nasi dan keluarga atau maruah bangsa dan negeri. Dan apa jawapan mereka? Ini betul-betul luar biasa. Seramai 409 orang kaki tangan kerajaan, kebanyakannya guru dan kerani, membuat keputusan drastik. Mereka letak jawatan beramai-ramai. Bayangkan mereka sanggup hilang pekerjaan, hilang sumber pendapatan, semata-mata untuk pertahankan prinsip mereka. Keberanian yang sangat mengagumkan. Pengorbanan mereka ni adalah satu detik yang sangat penting dalam cerita kita. Sementara kita ambil masa sekejap untuk hargai keberanian mereka, kalau anda rasa perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk tekan butang like, tinggalkan komen anda, kongsikan dan paling penting subscribe saluran media MCQ SPM. Sokongan anda sangat kami hargai.
Tekanan British ni bukannya memadamkan api, tapi ia menyemarakkan lagi bara. Bagi sesetengah pejuang, jalan damai dah tak berkesan. Di sinilah munculnya Rukun 13. Ini bukan lagi persatuan biasa. Ini adalah sebuah kumpulan sulit yang lahir di Sibu, dianggotai oleh golongan muda yang lebih radikal. Dan matlamat mereka sangat ekstrim. Hapuskan semua pegawai tinggi British di Sarawak. Mari kita lihat garis masa yang membawa kepada tragedi. Pada 1 Julai 1946, penyerahan diisytiharkan. Beberapa bulan kemudian, Pekeliling nombor 9 dikeluarkan, menambahkan lagi kemarahan. Kemuncaknya berlaku pada tahun 1949. Seorang ahli Rukun 13 yang sangat muda, Rosely Dobbie, telah menikam Governor British kedua, Sir Duncan Stewart, di Sibu. Peristiwa inilah yang dikenali sebagai Sungkit Berdarah. Lepas pembunuhan ni, tindak balas British sangatlah keras. Mereka tangkap semua ahli Rukun 13 dan terus menamatkan gerakan anti-penyerahan secara total. Gerakan itu mungkin dah dipatahkan. Tapi, adakah ini pengakhirannya? Apa kesan dan akibat daripada semua yang berlaku ni? Adakah perjuangan mereka sia-sia? Jom kita lihat legasi yang mereka tinggalkan. Penting untuk kita bezakan antara kesan jangka pendek dan jangka panjang. Kalau tengok jangka pendek, ya, gerakan ni gagal. Sarawak tetap jadi tanah jajahan British. Wira-wira seperti Rosely Dobbie dihukum mati. Nampak macam satu kegagalan total. Tapi kalau kita lihat gambaran yang lebih besar, kesan jangka panjangnya, ini yang mengubah segalanya. Perjuangan inilah yang pertama kali menyemai benih nasionalisme di kalangan rakyat Sarawak. Ia membuka mata mereka tentang politik. Dari sinilah lahirnya parti-parti politik yang akhirnya akan memperjuangkan kemerdekaan Sarawak. Dan sudah tentu, kita tak boleh lupakan wira-wira di sebalik gerakan ini. Nama-nama seperti Rosely Dobbie, Awang Ramli, Morshidi Saidik yang berkorban nyawa dan juga pemimpin gerakan aman seperti Dato' Patinggi Abang Haji Abdullah. Mereka adalah simbol keberanian yang takkan dilupakan. Jadi, kita kembali kepada persoalan utama. Walaupun mereka gagal menghalang penyerahan Sarawak pada ketika itu, adakah perjuangan mereka ini sia-sia? Atau adakah pengorbanan mereka itu sebenarnya satu percikan api yang amat diperlukan untuk menyalakan obor kemerdekaan yang lebih besar pada masa hadapan? Sesuatu untuk kita sama-sama renungkan. Dan untuk mantapkan lagi kefahaman anda tentang semua ini, jangan lupa, pembelajaran aktif adalah kuncinya. Layari www.mcqspm.com, cuba jawab soalan-soalan di sana dan uji sendiri pengetahuan anda. Itulah cara terbaik untuk pastikan ilmu ini kekal. Terima kasih kerana bersama kami hari ini.